أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان Lina. Ya Allah. Sikit lagi. Tengah. Aduh. Alah. Sabar. Kawan. Aduh, suami saya tak. Sudah. Di dalam perjalanan balik tu. Sakit. Sakit lagi. Pergi tutup depan. Aduh, sabar Lina, sabar. Aduh, sikit lagi. Ya, Mami demam. Sayang, apa ni? Tak. Linda okey. Jom, kita dah sampai dah. Assalamualaikum, Pak Man. Waalaikumsalam. Ni kuncinya, Dik. Pak Man dah minta orang untuk cuci dan kemas malam. InsyaAllah, semuanya okey. Terima kasih, Pak Man. Yalah, sebab jagakan rumah pusaka arwah ayah saya ni. Ayah Zaidi dah macam keluarga Pak Man sendiri. Cuma itulah, Zaidi pun dah lama tak balik. Tahu-tahu nak pindah sini terus, ya? Macam itulah, Pak Man. InsyaAllah tengok macam mana. Nanti kalau saya perlukan apa-apa, saya beritahu Pak Cik Man. Yalah. Pak Man masuk dulu, ya? Linda? Sayang? Apa ni? Hah? Sayang, saya minta maaf kalau keputusan yang saya buat ni buat awak rasa tak selesa. Sebab saya rasa ini terbaik untuk kita. Linda okey. Linda cuma terfikir mesti mak awak ingat
Saya hasut awak pindah jauh dah saja. Sayang, pasal Mama biar saya uruskan. Apa yang penting sekarang ni, awak bahagia, tak tertekan dengan Mama. Ni hidup kita. Biar kita yang uruskan. Bila awak nak kena lapor kat sekolah tu? Besok. Sayang. Sayang. Awak ni tak kelakar lah. Apa main panjang macam ni? Sorry lah. Sayang, saya nak kena pergi dah. Nanti kalau ada apa-apa awak nak, awak cakap dengan Pak Man, Ni, awak balik makan tengah hari tak? Tak tahu lagi lah. Sebabnya hari ni kan hari pertama. Nanti kalau sempat, saya bagi tahu kat awak. Yalah. Mei. Mei sini. Sayang. Awak jangan risaulah. Saya akan sokong apa je keputusan awak. Terima kasih. Nah, macam ni lah Cikgu Zaidi kesayangan ramai. Ya. Awak kerja elok. Okey, awak jaga diri. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Zaidi. Pak Leman. Ketua kampung. Itulah lama sangat tak balik. Tiba-tiba dengar berita balik mengajar di sini. Ni apa mimpinya ni? Balik ke sini? Kan kat Kuala Lumpur tu lagi besar peluang. Saja tukar angin Pak Leman. Lagipun ini kan amanah arwah ayah saya untuk saya berbakti pada anak-anak muda kampung. Alhamdulillah.
loceng dah bunyi, cikgu nak mengajar kan? Tak apalah. Pak Leman balik dulu. Kalau ada apa-apa, bagi tahu Pak Leman. Baik, Pak Liman. Tak ada, datang ke rumah terus. InsyaAllah, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Iyalah. Okey, cikgu. Saya harapkan cikgu dapat berikan perkhidmatan yang terbaik di sini. InsyaAllah, cikgu. Ya? Saya cuba yang terbaik. Silakan. Bangun. Assalamualaikum dan selamat pagi, cikgu. Assalamualaikum dan selamat pagi, cikgu. Cikgu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Duduk semua. Terima kasih, cikgu. Okey, murid-murid. Hari ini saya nak perkenalkan Cikgu Zaidi yang akan mengambil alih tugas sebagai guru kelas kamu nanti. Jadi saya nak kamu semua beri kerjasama. Faham? Cikgu. Okey, cikgu. Ya, Cikgu. minta diri dulu. Pak Man, Ya, Puan. minum air dulu. Terima kasih, Puan. Sama. Pak Man, Ya. Pak Man dah lama ke jaga rumah ni? Sejak arwah Opah Zaidi masih ada lagi? Jadi Pak Man tahulah sejarah pasal rumah ni. Tak apa. Pak Man sama kerja dulu ya. Terima kasih, Hai. Assalamualaikum. Bunyi lagi. Kenapa Zaidi buat keputusan macam ni tak bincang dulu dengan Mama? Kalau Zaidi begitu, Mama, Mama akan setuju ke? Ni mesti pasal Linda kan? Bukanlah, Ma. Zaidi memang dah lama dah nak tunaikan permintaan arwah ayah. Bantu anak-anak muda kat kampung kita tu. Kak Sana nanti duduk kat mana? Rumah opah lah. Rumah opah. Rumah Opah? Dah fikir habis? Zaidi tahu kan sejarah rumah Opah tu macam mana kan? Tahu kan? Ma, tu semua cerita lama lah, Ma. Ayah pun dah cakap benda tu karut kan? Lagipun rumah tu kan dah diberikan kepada Zaidi. Biarlah Zaidi duduk sana, tukar angin. Rasa suasana kampung. Daripada tukar angin, baik tukar bini. Dah 4 tahun kahwin kan, tak datangkan hasil apa-apa pun. Tukar bini lagi bagus. Ma, dia dah cakap kan masa benda ni. Alah. Dan
Kenapa ni? Kenapa? Puan? Sedapnya. Cikgu Zaidi penat Itulah. Dah lama sangat cuti, berehat, badan ni jadi manja pula. Badan manja tak apa. Jangan cikgu perempuan manja pula. Maklumlah, anak kesayangan dan harapan orang kampung dah balik menabur bakti. Amboi. Saya kalau nak, masa hari tu dekat KL tu, petik jari je tau. Petik jari je. Kata juga Cikgu Zaidi ni. Janganlah mengajuk. Saya bergurau je lah. Awak tahu kan saya sayang awak. Saya buat semua ni untuk awak tau. Percayalah. Tak, bukan pasal tu. Rumah ni, awak tak pernah bagi tahu saya pun pasal arah rupa awak. Dan sebenarnya, apa yang terjadi kat rumah ni? Nantilah, ada masa sesuai nanti saya beritahu.
Eh, apa dia? Tak ada apa-apa pun. Tadi ada benda dekat situ, sayang. Tadi ada dekat sini. Pada mulanya saya memang tak percaya dengan benda-benda ni semua, Pak Leman. Tapi bila dah jadi pada isteri saya, pada saya nampak. Saya nampak benda tu, Pak Leman. Pak Leman rasa ni semua ada kaitan tak dengan saka arwah opah saya tu? Rumah tu dah 5 tahun tak berpenghuni. Tentulah ada makhluk lain yang tumpang menghuni di rumah tu. Lagipun, arwah nenek kamu tu kan pengamal ilmu saka. Tapi bukankah masa arwah opah saya meninggal dulu, benda tu dah dibuang? Kenapa sekarang ni datang kacau? Adalah janji yang dia nak tuntut lagi tu. Kamu masih ingat kan cerita macam mana arwah opah kamu tu meninggal dunia? Bang, mak tu ada membelakan. Macam susah je nak meninggal. Awak janganlah cakap macam tu. Dia kan ibu saya. Sekarang yang penting saya nak buat doa yang terbaik untuk dia supaya dia senang pergi. Ya? Mak takutlah masa ni, bang. Bang, jomlah bang kita balik dulu rumah kita kat KL tu. Janganlah kita datang sini, bang. Mak takut, bang. Yelah, bolehlah. Dah. Yelah, bolehlah. Tuan, Ya? boleh kita? Baik-baik ya. Zaidi. Tak maaf, Pak Liman. Benda ni memang tak nampak dengan mata kasar kita. Memang susah kita nak uraikan kejadian ni. Kan kalau kita tak sup sangat, lari pula akidah kita, kan? Hari tu kamu masuk rumah tu. Kamu tak buat ke bacaan doa selamat ke? Kena buatlah bacaan doa selamat. Siapa dia tu, Pak Liman? Itulah orang yang kamu kena jauhkan diri daripada dia. Penipu. Habis orang kampung ditipu. Ustaz konon. Boleh mengubatkan orang. Rupanya membela. Itulah sebabnya dia duduk jauh daripada kampung ni. Pulau dia orang. Apa kesnya, Pak Liman?
Puan. Jadi, Pak Man ni, Puan jatuh, dia pingsan. Balik sekarang. Okey, Puan. Puan berehat dulu ya. Sebab saya nak jumpa dengan suami Puan. Ya. Silakan. Encik jangan risau. Sebab isteri Encik tu tak ada apa-apa. Dia cuma pingsan sebab dia terjatuh. Kepala dia terentak dan ada luka sikit je kepala dia. Alhamdulillah. Nanti saya bagi ubat tahan sakit dengan ubat sapu ya. Terima kasih, doktor. Lagi satu ni saya nak pesan. Anak dalam kandungan tu kena jaga elok sikit. Sekiranya berlaku jatuh lagi sekali, risiko untuk keguguran tu tinggi ya. Isteri saya mengandung, doktor. Iya, Encik tak tahu ke? Rasanya dah 2 bulan tu. Alhamdulillah. Ma, jemput minum. Ada perkara penting Mama nak bincangkan. Apa dia? Mama nak Linda izinkan saya dikahwin seorang lagi. Apa Mama cakap ni? Linda, dah 4 tahun dah Mama tunggu. Tapi tak ada hasilnya pun. Sebab tu, Mama nak Linda izinkan Zaidi kahwin seorang lagi. Zaidi satu-satunya anak Mama.
warisan keturunan arwah suami Mama berkembang padanya. Linda faham kan? Mama asyik salahkan Linda je. Kalau salah tu daripada anak Mama sendiri macam mana? Tak. Zaidi okey. Dia subur. Dia dah cakap doktor dah. Ma, Linda pun okey, Ma. Doktor cakap Linda okey. Kalau okey, mana dia? Sampai sekarang tak ada apa-apa lagi kan? Jadi izinkan saja Zaidi kahwin seorang lagi. Lagipun Mama bukannya suruh Zaidi ceraikan Linda. Ma, kita sama-sama perempuan, Ma. Kalau Mama tak boleh nak faham perasaan Linda, Linda rasa Linda tak perlu nak hormat Mama sebagai perempuan lagi. Hey, balik ni awak tak payah buat banyak kerja. Awak rehat je. Okey? Lepas tu nanti saya akan bagi Tok Pak Man dapatkan kita pembantu rumah. Okey? Awak dah bagi tahu Mama ke? Dah, saya dah bagi tahu dah. Mama happy sangat tau. Dia kata hujung minggu ni dia nak datang. Okey kan? Sayang. Hai sayang. Nampak tak saya beli apa untuk awak ni? Kabu mangga, kesukaan ibu mengandung. Macam sedap je. Ni. Sayang. Awak tak lupakan saya punya jagung bakar? Amboi. Mentang-mentanglah dah 5 bulan. Pandai mengidam Nak macam-macam. Ini anak kita lah yang midam. Ya, nanti saya singgah dulu beli bertis jagung awak tu. Kan? Lepas tu awak tunggu je kejap. Sekejap lagi, saya sampai. Sayang. Siapa kat belakang awak tu? Mana ada apa-apa sayang. Saya seorang-seorang je lah. Awak ni apa? Sayang.
Sayang. Awak okey? Kenapa tu? Saya nak pergi toilet kejap. Sayang? Kenapa? Kenapa, doktor? Ada apa-apa yang tak kena ke? Terus terang saya cakap, ini bukan sesuatu yang biasa untuk kandungan 5 bulan, ya? Tapi doktor, anak saya tak ada apa-apa kan? Itulah yang saya pelik ni. Mengikut pemeriksaan saya, keadaan bayi dalam kandungan ni normal. Jantungnya pun normal, saiznya pun normal. Cuma kenapa perut puan membesar macam ni yang saya tak pasti kenapa. Doktor, apa saya perlu buat? Perlukah saya rujuk dengan hospital pakar? Macam ni, saya akan buat beberapa panggilan dan hasil pemeriksaan saya ni saya akan hantar ke pakar. Saya akan dapatkan jawapannya. Bila saya dapat nanti, saya akan beritahu Encik dengan puan, ya? Terima kasih, doktor. Ya sayang, saya okey. Saya duduk rumah je. Awak tak risaulah. Awak tak perlu nak call saya selalu. Awak pergi fokus mengajar tu, Okey sayang. Jaga diri tau. Kalau ada apa-apa, terus je call saya. Ataupun panggil Cik Pakman. Okey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bagi dia minum. Terima kasih, Abang. Minum air ni ya, Dik. Terima kasih. Man, aku balik dulu. Kalau ada apa-apa, kau tahu mana nak cari aku. Yalah. Terima kasih. Akak balik dulu ya, Dik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz? Saya minta diri dulu. Sayang? Awak okey? Pak Man? Apa yang jadi Pak Man? Jadi? Ya, Pak Man. Kalau tak ada apa-apa, Pak Man balik dulu ya. Pak Man, Ya. saya nak tanya sikit boleh tak? Ada apa tu? Pak Man kenal tak dengan ustaz yang tolong Linda tu? Kenal? Dia buka pusat perubatan Islam di Pekan. Tapi lepas satu kes, dia dipulaukan orang kampung. Rumah dia pun tak jauh dari sini. Dipulaukan? Apa kesnya tu? Dia dituduh mengamalkan ilmu hitam masa merubakan orang. Hingga sebabkan kematian pada anak perempuan Pak Leman. Anak perempuan? Patutlah dibenci sangat dengan ustaz tu. Sebenarnya Zaidi, Ustaz Zenan tu tak apalah. Pak Man balik dulu ya. Jadi, ya Pak Man. Boleh Pak Man tanya sikit? Tanyalah. Kenapa Zaidi tak bagi tahu Puan pasal sejarah Opa Zaidi? Pak Man rasa dia berhak tahu. Itulah Pak Man. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Sebab saya sendiri pun tak percaya dengan benda-benda tu. Bukan apa Pak Man kesian dengan itu. Dan sekarang ni nampak dia macam menanggung semua tu. Sekurang-kurangnya dia tahu. Iyalah, cerita di sebalik rumah ni. Saya faham Pak Man. Pasal Ustaz Zenan tu, Pak Man rasa baiknya kalau Zaidi sendiri berjumpa dengan dia. InsyaAllah dia boleh tolong. InsyaAllah Pak Man. Ya, Pak Man balik dulu ya.
Sayang. Ada benda gigit kaki saya. Mana? Ada benda. Awak ada benda. Sayang. Tak ada. Tak ada apa-apa. Cuba tengok. Tengok. Tak ada apa, sayang. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu tak takut ke nanti kena pulau dengan orang kampung sebab datang sini? Tak maaf, Kak. Saya sebenarnya datang ni tak ada niat pun nak kacau akak ataupun ustaz. Saya cuma nak berterima kasih. Isteri cikgu sihat ke? Itulah yang saya datang ni. Saya nak tanyakan pada ustaz tentang isteri saya. Sejak kandungan dia masuk 5 bulan, macam-macam benda pelik je dia, ustaz. Maafkan saya, cikgu. Sebenarnya saya tak nak terlibat dalam hal ni. Lebih baik cikgu cari orang lain yang boleh bantu isteri cikgu. Bantu isteri saya? Maksud ustaz, isteri saya terkena sihir? Atau ini semua ada kena mengena dengan perjanjian saka arwah opah saya? Kita manusia tak ada yang sempurna. Dan banyak melakukan kesalahan. Jalan yang paling baik adalah bertaubat kepada Allah. Tidak ada sesiapa pun yang dapat mengubati seseorang tanpa izin Allah. Ustaz, isteri saya ada melakukan kesalahan yang dilaknat Allah ke, Ustaz? Bukan saya yang harus menjawab. Tapi cikgu yang perlu mencari jawapannya. Banyak rahsia yang kini berada di dalam rumah cikgu tu. Banyak rahsia dalam rumah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya? Saya Cikgu Zaidi. Boleh saya jumpa dengan Parlimen? Oh, Cikgu Zaidi. Boleh. Jemput masuk. Nanti makcik panggilkan pakcik ya. Silakan. Terima kasih. Parlimen. Apa halnya kamu datang rumahku malam-malam ni? Minta maaf. Saya kacau Pak Liman malam-malam macam ni. Saya sebenarnya ada benda penting nak tanya Pak Liman. Ada apa? Pak Liman tahu tak cerita di sebalik rumah pusaka saya tu? Maksud saya,
cerita selain daripada cara macam mana arwah opah saya meninggal. Sejak 5 tahun ni, tak ada pula benda-benda berlaku di rumah pusaka tu. Dan pasal saka arwah opah kamu tu, dah lama tak dengar cerita. Tapi masa saya jumpa Ustaz Aznan, dia kata... Oh, dah lah tu. Dia tu memang tak berguna. Kan aku dah cakap dengan kau, jangan rapat dengan dia. Dia tu suka takut-takutkan orang kampung, supaya orang kampung berubat dengan dia. Dia tu tahu nak duit aja. Pak Liman, sebenarnya apa yang terjadi pada anak perempuan Pak Liman? Itu kau tak perlu tahu. Yang kau perlu tahu, Ustaz tu pengamal ilmu hitam. Dan rapat dengan dia. Dinda! Dinda! Hei! Sayang! Dinda! Dinda! Sayang! Sayang, awak nak ke mana ni? Sayang! Sayang. Sayang bangun sayang. 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 Awak kenapa tak kejut saya? Awak dah siap sarapan awak, saya tak siap lagi. Tak apalah. Saya tak nak susahkan awak. Saja nak awak tu rehat lebih sikit. Saya minta maaf, Wak. Saya tak tahu kenapalah nak masuk 7 bulan ni macam lemah sikit. Sayang, perut awak kan makin besar. Cepatlah sikit penat tu. Anak ayah buat apa kat dalam tu? Jangan noti-noti Nanti Mama cepat penat. Apa saya cakap macam tu? Dah lah, awak pergilah kerja. Saya nak kemas rumah. Saya nak mandi. Sayang, kenapa dengan kulit awak ni? Hah?
sakit ke? Isteri saya macam mana, doktor? Okey. Jangan risau sebab dari pemeriksaan saya, ia adalah cuma alahan biasa je. Kalau saya tengok rekod dekat sini, memang dia ada sejarah alergi. Jadi bila tengah mengandung, alergi itu mungkin akan jadi lebih teruk lah. Alhamdulillah. Tapi doktor, betul ke orang cakap benda ni kadang-kadang terjadi disebabkan pembuakan budak? Yes, betul. Boleh juga terjadi disebabkan perubahan hormon tu. Tapi tak apa, jangan risau. Sekarang ni saya bagi ubat sapu dulu. Okey, tapi kalau dia melarat lebih teruk lagi, datang jumpa saya. Yalah. Terima kasih, doktor. Sayang. Dah lah tu. Jangan fikir sangat. Kan doktor cakap tak ada apa-apa. Ni nak apa-apa tak? Teh ke? Kalau nak, saya buatkan. Tak apalah, saya tak dahaga. Kalau awak ngantuk, awak pergilah tidur dulu. Betul. Saya nak ambil angin jap. Betul ni? Okeylah, jangan lama-lama sangat. Sayang. Sayang. Sayang, hey! Hah? Hah? Saya takut. Saya takut. Sayang, Apa jadi dengan saya? Saya takut. sayang, sini. Baik, sini. Tak ada apa-apa. Jangan fikir sangat. Mainan perasaan awak je. Okey? Saya ada. Assalamualaikum. Ma? Dapat tengok Mama macam nampak hantu je ni. Kenapa Mama datang tak beritahu? Hai, nak jumpa anak sendiri pun nak kena buat appointment ke? Bukan macam tu, Ma. Takut nanti Mama datang kita orang tak ada. Ni nasib baik kita orang ada sekarang ni. Linda mana? Tidur lagi? Tak siapkan sarapan untuk Zaidi ke? Datang. Jom jumpa dia jap. Kejap. Kejap lagi. Lin dah keluar. Jangan lama sangat tau. Ya.
Ma, kejap lagi Linda keluar. Dia boleh lepas mandi tu. Mama malam ni tidur sini, Lepas saya balik mengajar, kita pergi makan sama-sama. Okey? Tengoklah macam mana nanti. Mama datang ni pun nak tengok keadaan Linda. Orang ni langsung tak nak bagi tahu Mama apa-apa, kan? So, Mama okey ke tak? Okey. Ma. Jadi pergi dululah, Zaidi ada suruh apa-apa pada Mama? Ma, Zaidi dah lambat ni. Nanti kita borak lagi, Jaga diri baik-baik. Mama? Puan? Puan okey ke ni? Pak Man, tolong ambilkan penyapu. Yalah. Cepat minum, Ma. Aura dalam rumah ni macam ada yang tak kena. Linda tak ada membela, kan? Guna-gunakan anak Mama ke... Apa Mama cakap ni? Mana ada? Mama terasa-rasa. Mama rasa macam ada orang perhatikan Mama dari tadi. Entahlah, Ma. Sebenarnya Linda pun selalu rasa macam tu. Tapi bila Linda tanya Zaidi pasal rumah ni, pasal arwah upah, dia macam mengelak je. Terus terang dengan Mama. Linda ada suruh apa-apa dari Zaidi? Assalamualaikum. Mama balik? Lah, saya baru belikan makanan-makanan ni semua. Ingatkan dia nak balik malam ni. Tak apalah, saya nak on the way balik dah, Okey. Maafkan saya, Cikgu. Bukan saya tak nak bantu. Tapi hal isteri Cikgu melibatkan aib orang, saya tak sanggup. Apa maksud Ustaz? Isteri Cikgu, dia dalam bahaya. Lebih baik Cikgu cari orang yang boleh mengubati dia sebelum terlambat macam anak Parlimen. Apa kena mengena anak Parlimen dengan masalah isteri saya? Lebih baik Cikgu tanya pada Parlimen sendiri. Maafkan saya. Pak Man, tolong bagi tahu saya. Sebenarnya apa yang berlaku antara Pak Leman dengan Ustaz Aznan? Ustaz, tolonglah Ustaz.
Tolong pulihkan anak saya. Pak Leman. Anak Pak Leman dah buat satu kesilapan. Dia dah berjanji. Dan bersama dengan bomoh yang mengamalkan ilmu hitam. Zila minta maaf, Ayah. Zila buat semua ni sebab dia nak anak. 5 tahun kita kahwin tapi tak dapat anak. Dia nak kahwin lain kalau Zila tak bagi Zurat dekat dia. Ustaz, tolong dia. Kau tidak malu saya kalau orang kampung semua tahu. Tolong, Ustaz. Baiklah, Pak Leman. Saya cuba apa yang saya mampu. Misah. Patutlah Pak Leman marah sangat. Dia tuduh Ustaz Aznan tu punca anak dia mati. Sedangkan dia ketua kampung masa tu. Jadi jalan terbaik Ustaz Aznan ialah cuma berdiam diri. Walaupun Pak Leman tu dah fitnah dia macam-macam. Tapi apa kaitan semua ni dengan isteri saya, Pak Man? Apa yang Ustaz Aznan cuba bagi tahu saya? Ha, Pak Man? Ingatkan Mama tidur sini. Tiba-tiba dia balik pula. Dia ada cakap apa-apa dengan sayang tak? Tak ada pula. Awak duduklah. Saya pergi ambil air jap. Okey, dulu. Tunggu sini. Saya pergi ambil air. Sayang? 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 Awak okey tak ni? Saya minta maaf, sayang. Saya betul-betul minta maaf. Apa yang awak cakap ni? Ya Allah. Sayang? Sayang? Apa dengan awak ni?
anak awak. Kalau bukan anak saya, anak siapa? Aku bisa menunaikan segala impian dan hasratmu. Asalkan kau sanggup menunaikan segala syarat-syaratnya. Kamu bisa nggak? Bertahun-tahun saya dicaci, dimaki. Saya sanggup penuhi syarat-syarat. Saya perlukan Surian. Ya, baiklah. Kenapa? Kenapa awak sanggup buat saya macam ni, ya? Awak sedar tak awak dah buat perjanjian dengan syaitan? Awak sedar tak? Saya minta maaf, saya. Awak tahu tak saya tertekan? Saya putus, saya tak tahu nak buat apa. Mak awak selalu salahkan saya sebab saya tak pernah bagi Surian dekat awak. Saya takut kalau saya hilang awak, saya sayang awak. Sekalipun aku tak pernah nak letak salah kepada engkau. Rezeki itu semua daripada Allah. Tapi apa yang kau buat ni salah. Kau tahu tak? Ha? Kau curang dengan aku, kan? Sampai hati awak curang dengan saya, kan? Isteri jenis apa kau ni, ha? Anak yang kau kandung tu anak benih syaitan, kau tahu tak? Ha! Saya tolonglah saya. Maafkan saya. Saya tak boleh hidup tanpa awak, saya merayu. Ampunkanlah saya. Tolonglah saya.
Linda! Hei, kau buka pintu ni, syaitan! Jadi? Kau jangan apa-apa kat isteri kau! Kenapa ni? Linda dekat dalam. Saya tak tahu Pak Man. Dia dekat dalam, Pak Man! Buka pintu ni, hei! 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 Buka! Ustaz, Puan Linda terperangkap dalam tu. Dalam bilik. Saya cuba buka, tapi tak boleh buka. Semua kau dah cuba dah? Dah cuba. Pintu, tingkap, semua dah cuba. Man, kita kena minta sekarang, Man. Jom. Jadi, Ustaz kena tolong saya, Ustaz. Cikgu, sabar, Cikgu. Ustaz. Zaidi. Mama? Nanti Mama terangkan. Sekarang ni kita tolong Linda sebab nyawa dia dalam bahaya. Ya? Dalam bahaya? Biarlah Ustaz uruskan. Azan. Azan sayang, azan. Azan. Azan sekarang. Azan. Sekarang. Azan sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Cikgu. Sayang. Saya minta maaf. Saya tahu saya banyak dosa dengan awak. Saya tak pernah nak curang dengan awak. Tak. Awak tak ada apa-apa salah pun dengan saya. Ma, Ustaz. Sayang.
Zaidi. Ajal tidak mengucap. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Eyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nak minta maaf disebabkan fitnah saya, Ustaz, di pulau satu kampung. Maafkan saya, Ustaz. Ya, Pak Leman. Pak Leman, sila duduk. Ya. Mama minta maaf sebab tak beritahu awal pada Zaidi. Mama pun bersalah. Sebab sikit sebanyak benda ni punca dari Mama juga. Sebab tu Mama datang semalam. Mama nak jumpa dengan Ustaz Aznan, nak minta tolong dengan dia. Macam mana Mama kenal Ustaz Aznan? Pak Man yang beritahu. Bila Ustaz Aznan cerita hal Tuan Linda, terus Pak Man beritahu Mama Zaidi. Sebenarnya, Cikgu, apa yang berlaku sebelum ni tak ada kena-mengena dengan saka ataupun rumah ni berhantu. Tapi perjanjian yang dibuat oleh isteri Cikgu. Patutlah Ustaz cakap benda ni akan mengaibkan seseorang. Zaidi, anak tu tak bersalah. Kesian dekat dia. Kasut tercabut pula. Weh. Pam 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 pam. Linda, Ya. sayang. Wah. Sudah-sudah tu main tu. Okey, Papa. Beg semua dah ada dah? Dah. Jom. Kita pergi. Nanti lambat. Saya main dengan siapa tadi? Mama.
Assalamualaikum.